Dia susun dia betul-betul. Dia takut barang tak ada yang kena. Semua yang lengkap. Okay. Macam uptown metro lah style-nya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita berada di Pasar Malam Sibu, di Bandar Sibu tu lah. Dan kita tengok suasana di Pasar Malam ini. Ada baju-baju, untuk section baju-baju. Banyak tak kedai tu? Oh, ada jual mainan. Oh, main je. Oh, ada pen. Kejap. Kejap lagi ya. Oh, baik logi. Pen. Okay, kejap. Boleh lah. Ni berapa? Ada lelaki. Ada jual mainan. Mana? Clearance. Besar. Ada bunyi. Ini berapa? Ini RM4. RM4. Okey, sikit nak buah magnya suka. You want the car for $5? Beli dulu. Beli dulu. Basic for $1 sejak ya. Full pack $1. Piano. Wah, Nah, itu RM4. nak ni ah? Yang tak dah. Buy two. Buy two free one? Free one for rental payment. Okey. Malam-malam macam ni memang ramai kah? No, sekarang kami sekarang cari bisnes susah sebab selalu function dekat Pampir. Oh, Ada pampir sini? Kat mana? Pampir, kat Pasen Phase 2. Kadang Pampir, jauh kah? kadang hari raya promotion lah apa-apa semua ada function. Amat cari kuat. Okay. Cek. Sekarang ada pampir? Sekarang Pampir besok lusa start lagi. Lusa start. Kita Oh. start tak tahu, ni aku Pampir没有哈。Tapi sekarang Pampir dekat Sungai Merah. Sungai Merah. Ada satu jam petang untuk orang perempuan-perempuan kawan lah. Oh. Cantik tu lah. Orang ramai pergi enjoy lah. Oh. Okey. Thank you. Dah. Dah. Sudah deh. Mana tadi? Tok dekatan. Thank you. Cik. Bye, thank you. Kelab baik. Ada banyak mainan-mainan. Oh, tabung dah. Siti, boleh nangga dekat ya? Jom kita tengok dekat. Ibu pegang. Ni ada tabung-tabung dia Datuk. Tapi asal lama dah mesin nangga nak ke Datuk. Tabung apa tu? Tabung kereta ada, tabung apa? Kurak. Okay. Kita tengok ada tabung-tabung. Habis tak apa. Baik, kita tak. Tu apa tu? Oh, masyarakat naik pun. Dah ada dinosaur dah. RM10. Baju-baju. Tak, memang area baju masih. RM10. Pusing lah ni oh. Dah ni pusingnya tu. Nanti masih jual nanti. Ada pus gigi. Buang lama-lama. Okey, tengok kah? Ada extension je Lepas ada extension boleh? Jangan habis sampai. Ni rum beli sate lah sia. Sate? Apa sate nyaman situ? Adakah?
Dekat sini. Tok Nan. Tok Nan semua. Oh, nan semua. Oh, Nan. Okay. Tu section non halal pun. Section non halal. Makanan. Pusing session halal. Lepas tengok dari dekat tu. Oh. Tidaknya ada apa balik je oh. Dimsum. Dimsumnya panas ni dimsum. Siti pun lagi lah. Ni. Oh, ada di luar dia tu. Jual makanan untuk yang non halal lah. Ayam-ayam panggang. Belikan saya baju satu helai toke aduh. Toke pun belum gaji. Tidak lah. Murah-murah lah situ. Boleh coba. Kita tidur malam. Luar tu. Dah pagi. Apa ya? Air ya? Air apa ya? Ya, ya. Tahu. Tofu. Oh, ada yang dalam dalam botol dek ah, tofu. Makanan tu kan. Taco. Popcorn. Ada je tu. Dia pun panggang. Dia bukan non halal pun lah. Tak ada je beg sebelah tu lagi. Mamang baju-baju lah. Kita pusing sini ke tok? Sengan katok pusing lagi kah? Ha? Katok pusing akhir kah? Pusing lagi. Ada lagi mainan tu. Wah. Durian, ada durian lah. Wah, ada durian eh. Tapi macam sikit je. Ni tahu berapa? Dah habis kah? Ada buah-buahan je stok. Macam after 9. Dah manggis. Ni kristal kah? Ingat manggis. 1 kg RM10. Sini lorong Pulau Babi tu. Siapa? Cik makan lah. Cik ada musim kah? Ya, 40 lagi. 43 je. Oh ya. Berapa angkat? 3 ni. Satu duduk luar, duduk belakang makan. Jadi tak. Belakang dan duduk makan. Kemudian apa? Awak akan masuk kamar slot. Thank you. Ada lagi kah musim durian lah? Kan ada ujung. Macam dah nak habis je musim durian. Masih? Tapi kan kucing ada kah? Tak ada. Lebih kereta. Boleh si pastilah situ sampai pukul berapa je pun uptown. Kita tengok-tengok lah. Apa balik? Oh, ya kah? Esok dah balik. Selalu pukul berapa tutup situ? Oh? Uptown tu. Dia sampai pukul berapa selalu? Oh. Buka jam berapa?
Oh, 5. Tapi kereta. Dah habis apa baliknya? Oh. Si dapat, si sempat. Ya kali. Apa balik ya kah? Kah apa balik lain? Okay. Tu section makanan. Dengar depan. Apa dengar depan? Abang Tu ada apa tu? Ayam panggang enggak? Ayam panggang, ikan panggang. Apa balik ni kata tok orang tu. Pasar malam tu, pasar malam. Ya, kita berada di pasar malam Sibu. Untuk kita orang yang buat masuk live Suara Sarawak. Kita sekarang berada di pasar malam Sibu. Nak tengok sikit suasana di situ. Macam banyak yang dah berkemas. So, kami kasi tahu pukul berapa habis sebenarnya tutup situ. Ujung sebelah dekatnya dua beranak lah. Kanopi warna biru. Ada kanopi warna biru kah? Kat ujung yang ada apa balik nyaman lah ni tu. Area tu kah? Bukan. Tu area. Ha? Ni tahu. Tu kat situ ke ujung? Ha ni ujung tu. Kanopi biru katanya. Tu sudah ya pun. Biasa tu nan halal lah. Ni jual dimsum apa semua. Ada makanan tak ya? Dia jual makanan berlauk situ. Saya ada jual makanan berlauk. Itu apa? Jual rojak. Sini. Oh, area ya. Area tadi enggak? Ni oh. Di ujung duk beranak. Apa kami sini nemu? Ujung tok ke ujung nun? Ya kali dah tutup kan? Bukan nak dah tutup tak kah? Nak dah tutup tak warna apa? Kok kanopi. Biru kah? Biru je kah? Oh, tok tak nak. Bukan tok. Ya kah? Si, tadi dah belah nun nak. Ya. Tahu kami tok. Kami pun si tahu arah tuju tu. Jangan kali. Arah ya kah? Kan. Isik dah jual. Dah jual. Tengoklah ada apa sih. Kenapa orang Sarawak tu nak suka makan kah? Salah ada apa-apa mesti makan. Jangan makan je kita tu. Tak apa tu. Kan. Ke air-air. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang kawan. Tu apa dia jual tu? Isik dah apa balik? Mek tahu lah kita yang salah kali. Kita yang situ sini. Man kan men tu. This potato and kacang kuda. Belah nun tak ada lagi kah? Oh, awal habis oh. Kacang kuda. 3 gimbap cuma ayam. Pagi kah? Air macam-macam jenis. Tak dah. Dekat tok kah ni? Sini. Okey. Sini oh. Ni bah. Alah, dah pusing. Medua dah berpusing tak? Tak ya. Pakcik dah balik dah. Yang buat durian yang nak balik kah? Oh ya kah? Kita orang situ ke Ina? Orang situ. Ambil buat pertama kali pergi situ. Ada je durian. Pakcik dah balik dah ni. Tapi seboleh. Kalau boleh. Kenyang. Sini lagi kita nak jalan tak? Pergi ya kah? Apa nama? Dataran. Pergi jalan kaki kah? Okay, Grab. Pakai Grab.
Kan macam yang ini. Tapi sini nya. Area dekat dengan RH Plaza. Jauh kah? Sit. Mana-mana. Kan tadi Mana-mana. Berbincang indah kita dalam tu. Kami je lah orang tu. Jom, kita pergi jom. Nun ada lagi. Ya lah, Nun ada je tapi ya latih. Hi guys, thank you pada yang join. Kami kita berada di Pasar Malam Sibu untuk tengok sedikit suasana. Mungkin kami nak pergi ke dataran gig kali. Kita nak tengok suasana di Siagi. Okay, terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa follow, like and share. Sarawak bukan sekadar akhbar.